Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Faizal binti Fuad, Temuantik 12304 Tersanggup. Pada hari ini, saya akan menggalakkan satu sesi temubual yang bertajuk Trend Pembelian secara atas talian dalam kalangan mahasiswa. Temubual ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman pembeli dan penjual, khususnya dari segi kepercayaan atau faktor yang menyebabkan mereka untuk membeli dan menjual barangan secara dalam talian. Sebelum saya teruskan kita punya sesi temu bual, saya nak tahu nama awak apa? Nama saya Naif Fasal binti Fuad. Student tahun berapa? Saya merupakan student tahun 2. Mesti saya nak teruskan untuk soalan kita lah. Sepandang awak jadi mahasiswa, apa nak tak beli barang secara online? Saya pernah saya selalu jugalah beli barang secara online. Boleh tak awak ceritakan pengalaman masa awak beli barang secara dalam talian? Saya boleh katakan saya juga beli barang secara dalam talian. Seperti saya beli pakaian ke atau keperluan harian atau alat penjagaan kulit. Sebab apa saya suka beli online ni secara dalam talian? Sebab dia kita dapat tengok, kita dapat bandingkan harga dekat kedai dengan dekat dalam talian. Dan pengalaman juga saya juga boleh tengok bandingan ataupun macam komen orang terhadap sesuatu barang. Saya boleh bandingkan. Lepas last sekali saya nak tanya, apa kelebihan dari keburukan kita sebagai mahasiswa ni beli barang secara dalam talian? Kelebihannya macam saya cakap tadi, dia dapat jimatkan masa kita. Kemudian kita dapat bandingkan harga, kemudian tapi keburukannya pula kita takut barang kita beli tu daripada penjual yang tak bertanggungjawab. Saja. Terima kasih. Sebelum saya dah berbual menulis, saya bolehkah perkenalkan diri dan apa yang dijual secara dalam talian? Okey, nama saya Hazrin Fazila binti Osman dan saya jual pakaian pria di dalam talian. Sebelum tu saya tanya ke Miss, apa cabaran utama yang Miss hadapi sepanjang Miss punya pengalaman menjual barangan pre-love dalam talian, terutamanya berusaha dengan mahasiswa? Saya kebanyakannya menjual barang pre-love kepada mahasiswa. So, cabaran yang saya hadapi adalah nak mendapatkan kepercayaan daripada pelanggan saya, iaitu mahasiswa itu sendiri, untuk beli barang saya. Jadi, selain itu, cabaran yang saya hadapi adalah kadang-kadang ada mahasiswa yang dia chat atau PM saya tanya pasal barang ni, tapi kemudian lepas saya bagi tahu detail, dia save. Ada juga cabaran lain yang diorang dah confirm nak beli, tapi time saya nak hantar pakaian tu, diorang tiba-tiba cancel. Terusnya saya tanya kat Miss, apa langkah yang Miss ambil untuk pastikan mahasiswa tu untuk yakin dan percaya untuk beli barang daripada Miss? Langkah untuk pelanggan saya percaya kepada saya adalah, pertama, saya rasa saya akan bagi details yang betul kepada pelanggan saya dalam community channel Telegram saya tu. Contoh harga, saiz, kualiti dia, warna. Saya akan bagi gambar sebenar, gambar atau video sebenar, supaya mereka rasa saya tak tipu mereka dengan mengambil gambar dari internet. Saya juga akan letakkan testimoni atau review daripada pelanggan terdahulu ke dalam Telegram channel saya, supaya pelanggan tahu saya dapat dipercayai. Terima kasih. Sama. Terima kasih kepada Siti Fazlullah dan Naif Fasal atas perkongsian dan perkongsian bermanfaat sebentar tadi. Daripada sesi temu bual hari ini, dapat saya simpulkan bahawa pembelian dan menjual secara dalam talian merupakan salah satu pilihan dalam kalangan mahasiswa. Namun, terdapat juga cabaran yang mereka lalui dari segi menjual ataupun membeli dalam talian. Semoga perkongsian ini dapat memberikan gambaran kepada anda di luar sana tentang trend pembelian barang secara dalam talian dalam kalangan mahasiswa. Sekian, terima kasih.